setiap event? Tak semestinya. Dia kalau biasa yang diwajibkan ni adalah universiti-universiti di mana student tu tak bayar mahal lah. So kalau student tu, kalau macam universiti swasta biasanya, they actually have to work very hard untuk convince pelajar-pelajar tu untuk participate in event. Sebab macam aku masa UiTM dulu, masa saya jadi student kan. So setiap event tu kalau boleh kita diwajibkan untuk pergi. Itulah. So macam aku cakap lah tadi, tengok berapa banyak kau bayar. Sebab Kalau kau bayar mahal, kau ada suara lah untuk kata tak nak, aku tak nak pergi. Faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kini sedang mendengarkan Betul-Betul Tak Betul Podcast. Bersama kami bertiga yang acah satu ini. Saya Ghafar Nawi aka Slumber. Kita ada Firdaus Damawi aka Davos. Davos. Cuba lagi. Kita ada Fitri Anas aka Tri. So podcast ini dimotivasikan oleh visi kami iaitu menjadi sumber rujukan utama untuk ahli akademik dalam bahagian permainan video. Di samping merapatkan jurang antara dunia akademik dan industri demi menggalakkan kerjasama dan memupuk sikap pemain yang positif di kalangan rakyat Malaysia. Marilah kita sama-sama membina masa depan permainan video dan isukan yang berintegriti dan berkualiti. Mantap. Kalau ada yang berminat nak sponsor, boleh DM kami murah-murah saja dekat podcastbbtb@gmail.com. Mantap. Baru nak tarik mic lah. Dia tak perasan benda tu jauh tadi. Masalah episod last ni masih baca skrip ni. Saya kelas. Saya kelas. Tak apalah, second last masih boleh bagi chance. Kita kalau ikutkan kita dah nak raya lah. Besok ni dah nak raya nanti. Ke dah lepas raya? Aku tak pastilah. Sempat kot. Mungkin lagi seminggu dua kita akan raya kot. Macam tu lah. So untuk topik lepas ingat kita borak apa? Tak ingat. Kau ingat aku Dia hidup tak aku ingat. pasal podcast ni je ke? Tiba. Dia ada satu hidden episode. Oh, yang tu tu. Hidden episode Hidden tu. episode yang belum edit. Belum. Tak tahu apa kewujudannya. Tapi itu rakaman yang selepas tu kan. Episod 8 dah lepas lah. Kalau tak silap aku, bukan episod yang senior dengan episod Gamer Girl tu kan? Masa Gamer Girl. Gamer Girl ke? Ya. Aku edit benda tu. Gamer Girl episod 9 8. Oh, lepas tu Sekarang ni episod 11. Ni episod 11. Ini episod 11. So means 9 dengan 10 lah masa tu. 8 dengan 7. That one yang Yang Gaming Girl. Gaming Girl dengan senior. Yes. So episod lepas? Kau iya kan je lah. Episod lepas kena check. Masing-masing dah lupa. Dah lupa dah. Cerita dia, kita bukan nak sembang pasal episod lepas. Aku nak cerita pasal ada event yang berlaku. Tadi pun off screen kita dah buat berkenaan dengan event. Apa punchline kau dah? Bukan. Punchline tu. Dia tengah buat muka punchline tu. Aku teringat yang episod yang Chicken Rice Shop tu. Antara episod yang paling banyak view tu. Aduh, Chicken Rice Shop tu branding kan. Kita buat branding kan. Beberapa minggu lepas aku dengan Ika, kita orang ada selesaikan satu tournament. Yang dekat Datum. Yes, Datum Jelati. MAL. Bukan MAL. MSL Championship. Okay, aku dengan Ika, kita orang dah lama gila memang tak buat event tau. Lama gila. Last kita orang jaga-jaga booth apa semua, if not mistaken, masa kita orang degree dulu lah. Memang dah lama sangat. Jadi bila buat pergi event, bab fikir-fikir ni bos orang lain lah. Kat kita orang ni, kita orang just buat mengikut arahan lah, tak payah fikir. Aku dah lama dah kerja tak pakai otak cuma pakai kudrat kan. Ada kerja pakai kudrat ni, dia lain dia punya penat kan. Ya, dia penat badan dia, penat tenaga. Penat tenaga. 2 hari juga kita orang PY. Nak jadikan cerita, ada event tu memang successful lah. Dan sebabkan lama dah tak buat benda tu, aku rasa di sebalik tabir untuk buat event tu sangat-sangat valuable lah. Macam korang berdua kan, antara banyak event yang korang pernah pergi, event apa yang selalu korang pergi?
Dalam banyak-banyak event yang kita orang pernah pergi, event apa yang kita orang selalu pergi? Ya. Banyak event ni, tapi yang paling selalu Ni yang paling popular yang korang pernah event. Aku boleh kata lah event yang aku pergi paling banyak adalah event-event yang melibatkan ACG ataupun Anime Comic and Games. Dia bukanlah tournament per se, tapi dia adalah event yang orang kata appreciate this creative multimedia. Apa dia? ACG? Apa tu? Animation comic. Game Comic. Oh, bukan AGC tu, Guaman Negara tu. Bukan. Itu benda kau ni, aduh. Okey. ACG. Okey. Engkau, Daus? Aku ni event lah, selalu paling macam kau cakap tadi, selalu pergi. Selalu kahwin. Tadi pun kita orang dah borak off record. Tu sebabnya kalau benda-benda topik ni dia orang tanya kan, apa kita nak borak nanti yang masuk podcast? Apa kita nak borak masuk podcast lah? Aku cakap bagi je topik. Lepas tu dia orang tanya lebih. Apa selalu nak cakap? Dah terjadi podcast di luar podcast. Tapi kalau event-event yang melibatkan e-sport ataupun video games ni, banyaklah dah pergi. Even MPL banyak kali dah pergi. Tapi yang paling banyak MPL lah kot. Sebab MPL ni kan dia punya jadual kan setiap minggu, hampir setiap minggu kan. Dah 8 minggu. Memang tiap-tiap minggu lah akan bergerak tu tadi. Pernah tak korang terfikir sejauh mana event-event ni boleh terjadi daripada idea tu? Susah ataupun tak nak buat event ni sebenar? Dia nak buat event ni dia tak susah. Apa asalkan yang ada bajet. Ada bajet. Benda yang paling penting sekali adalah bajet. Betul. Bagi aku kalau event ni satu benda, yelah macam Daus cakap tadi kan, duit kena ada, betul lah. Tapi dalam masa yang sama kau buatlah event tu grand macam mana sekalipun, tapi kalau tak ada orang datang, sama juga. Itu confirm marketing. Aku rasa pengalaman kau dengan aku sebagai seorang educator ataupun ahli akademik, kau mesti pernah kan satu masa dulu ataupun at any given time kau kena handle satu event lah at least. Betul. So bila kau kena handle event tu, macam inilah apa yang ada seorang bos aku pernah cakap lah sebelum ni kan. Dia kata you can plan how good you want or how engaging kau punya event tu. Kau nak dia macam mana, kau nak ada itu, kau nak ada ini, kau plan flow dia cantik-cantik, kau plan timing dia cantik-cantik, even all the guests. Tapi kalau tak ada orang datang event kau, tak guna kan dia kata. Setuju. Sebab universiti boleh je provide berapa ribu kau nak kan untuk buat event ni. She can fight for us, dia kata. Tapi kau kena make sure, kau kena bagi tahu aku you can have like 100-200 attendees at any given time. Tapi kalau macam dalam universiti punya event, bukan ke contoh kan untuk student-student ni diwajibkan untuk pergi setiap event? Tak semestinya. Dia kalau biasa yang diwajibkan ni adalah universiti di mana student tu tak bayar mahal lah. So kalau student tu, kalau macam universiti swasta biasanya, they actually have to work very hard untuk convince pelajar-pelajar tu untuk participate in event. Sebab macam aku masa UiTM dulu, masa saya jadi student kan, so setiap event tu kalau boleh kita diwajibkan untuk pergi. Itulah. So macam aku cakap lah tadi, tengok berapa banyak kau bayar. Sebab kalau kau bayar mahal, kau ada suara lah untuk kata aku tak nak pergi. Sebab pada aku kan, benda tu dah tak autentik. Kalau kau menyuruh atas kapasiti, kau wajib pergi sebab kau student dalam fakulti ni kan, dia dah tak jadi autentik. Sebab sebahagian besar yang datang tu bukan datang sebab dia datang. Dia datang sebab kena suruh a part of attendance dia punya lecturing kan. Kau tak datang ni, aku kira attendance kau kosong. Macam tu. So dia punya agak loose dekat situ. Dan bila dia dah jadi macam loose tu, student ni sebenarnya dia tak dapat exposure. Macam mana kita nak buat marketing yang betul supaya orang akan datang event tu. So dekat sini pun ada banyak lah kekangan lah. Tapi izinkan aku buat disclaimer dulu ya. Aku rasa macam aku dah sebut satu benda yang kasar tadi. Aku bukanlah nak kata tempat-tempat universiti kerajaan ni universiti murah, tak. Sebab bagi aku tak ada nilai yang kita boleh letak untuk education. Ada. Cumanya ini pada pandangan aku. Tapi kalau nak compare yuran dia memang FPTA is rendah lah. We are talking about comparing yuran kat sini. Kita bukan knowledge tu. Kalau nak kata aku ni tak appreciate yuran murah ke apa ke, master aku dari UiTM. So aku still seorang graduan UiTM. Tak apa kan. Itu je lah.
So So jangan kecam memang tidak ada isu kecam-mengecam disebabkan universiti ni. Sebab universiti ni diwujudkan atas kapasiti tertentu. Kita ada research university, kita ada universiti-universiti yang memang melatih student untuk masuk dalam industri. Kita ada macam-macam lah. So kita bukan nak cerita pasal universiti sebenarnya. Betul. Tapi penganjuran event tu lah. Dan dekat Malaysia ni kita ada banyak tengok event-event berkaitan dengan games, dengan e-sport dekat dalam Malaysia ni. Kita ada contoh kejohanan yang macam MAL, MPL. Masa dekat MSL tu pun, masa event tu, aku sempat borak dengan caster-caster MSL, caster MSL, caster MAL. Diorang sangat, aku tanya sepatah dua je, dia dah jadi the entire macam podcast kat situ. Padahal member tu tengah jalan, tengah break kan, in between matches tu dia jalan-jalan cakap best tak jadi caster. Tengah berborak kat situ lah. Itu untuk event yang organizer dia adalah developer tu sendiri. Kita ada macam convention dengan pameran yang selalu kau pergi tu. Dia bukan pertandingan. Dia adalah dia macam lebih kepada expo dan exhibition kot. Yes, betul. Itulah convention dengan pameran lah, exhibition lah kan. Lepas tu kita ada game launching. Tapi game launching kita tak pernah pergi. Aku tak tahulah korang pernah pergi tak. Game launching. Kalau nak kata game tu tak pernah, tapi kalau animasi, TV show pernah lah. Dia lah. Aku tak pernah kalau game tak pernah. Game tak pernah Sebab kita tak ada local game yang buat launching sampai tahap macam tu sekali kan. Kita tunggu Fitri untuk buat satu game lah. Amin, insyaAllah, doa-doakan je. Game pang Tu kau. Okay, itu kategori-kategori event yang selalu kita libatkan diri, yang kita datang. Selain daripada yang selalu, aku pun suka juga datang event-event kenduri ni. Sebab makan. Ya, betul. Tapi itulah banyak episod tak ada karipap. Dalam bulan puasa, member tak sahur. Tunggu je, kau sabar je. Tapi dalam banyak-banyak majlis kenduri, kau pernah pergi tak majlis kenduri orang India? India India. Kalau rumah terbuka di Pavali ada lah. Rumah terbuka kan? Betul, rumah terbuka di Pavali aku. Selalu. Kalau kenduri ni yang kau pergi dengan mak kau ke? Kenduri kahwin aku tak pernah pergi. Tak pernah Aku Pernah. Housemate aku dulu seorang India. Aku pernah pergi wedding dia. Harshad bukan? Bukan. Ada kawan aku lain, nama dia Tava. Hai Tava. Apa yang kau rasa masa pergi? Apa pengalaman kau pergi event? Kalau tanya dia rasa kari lah. Sedap Kari India dengan kari Melayu lain tau, beza tau. Ya Allah, betul aku cakap. Memang tip top dia punya. Aku tak makan kari, belum tentu kari tau. Aku makan nasi dia je. Tolong letak disclaimer kat bawah, ni bulan puasa. Tak ada nak ceritakan pengalaman pergi kenduri orang Melayu kita biasa dengan kenduri orang India. Dia punya nasi dia, aku makan nasi je pun dah sedap. Nasi berempah Nasi dia buat macam biryani tu, tapi dia punya rempah tu aku rasa semua benda cukup lah. Masin dia memang cukup, rasa lemak nasi tu cukup. Lepas tu yang kau tahu kuah dal kan? Kuah dal tu kau makan dal bodoh macam tu dengan nasi tu pun dah sedap. Weh, memang sedap. Dah jadi podcast makan ni. Bukan. Sebab puasa. Kalau kau pergi mamak kan, kau akan nampak dal tadi tu, dia akan berketul-ketul macam tak dia tak hancur lah. Dia tak macam kuah dal mamak, roti canai mamak. Roti canai mamak tu dia hancur. Yang ini dia memang hancur completely. Lepas tu kau belum makan lagi, kau baru tengok, kau dapat dia punya bau tu. Memang kacang dal tu bergolek-golek dekat dalam mulut kau. Macam betul. Macam Piramli ambil bau kenyang. Tak apa, dah kejap lagi kita pergi bazar. Tapi itulah pengalaman dia. Untuk orang Melayu, hidangannya common lah. Orang Melayu pula, kita ada, kalau pergi kenduri orang Jawa, makan style orang Jawa. Kalau kenduri orang Minang, makan Minang punya style kan. Tak payah luar lah. Kita ambil dalam Malaysia pun setiap negeri dia ada different. Ya, betul. Sabah makan apa? Lato-lato. Lato. Itu lain. Latuk. Oh, latuk benda. Kat Sabah kat Sabah sebenarnya sama je. Kalau in terms of makanan Islam, dia sangat heavily influenced by Malay punya culture.
Tapi kalau katakan tradisional kita ada makanan-makanan yang memang tak wujud lah dekat Semenanjung ni. Contohnya macam serunding tuhau. Oh, apa tu? Korang tak pernah makan kan? Tak. Aku rasa macam aku pernah bagi kau satu masa dulu, tak pernah Dah habis kot jadi tai. Memang dah habis lah, cerita dia dah bertahun-tahun. Kan dah jadi darah daging. Oh, darah daging. Apa Tuhau. Dia ada hinava, dia ada Pavlova. apa tu ambuyat. Oh, ambuyat. Ambuyat aku pernah tahu, pernah dengar. Pakai tepung sagu tu kan. Benda-benda macam tu lah. Dia very localized. Sebab Sabah tu kau boleh consider macam Semenanjung. Dia banyak region, dia banyak negeri. Untuk daerah. Dia ada makanan-makanan dia orang masing-masing. Setiap daerah tu lain lah. Betul. Oh, macam tu. Tapi aku dengar cerita orang Sabah ni kahwin 3 hari 3 malam. Jadi event tu langsung. Itu certain budaya. Kalau tak silap aku macam orang apa, Bugis Tawau ataupun Bajau Kota Belud ataupun Bajau mana-mana lah Bajau. Dia kalau Melayu mungkin kahwin macam biasa je kat Semenanjung ni kan. Tapi kalau dekat sana macam memang dia that kenduri tu will last lah untuk 3 hari 3 malam macam tu. Itu dipengaruhi oleh budaya setempat tu lah. Budaya setempat betul. Banyak kos tu. Tak juga. Kalau nak kira kos sama je. Dan mungkin dia macam dia sebab dia family effort kan. So kau tak rasa sangat. Rewang. Kalau kau nak buat 3 hari 3 malam tu, make sure kau punya family tu strong lah. Itu je lah. Ini jenis duduk rumah panjang. Kalau kau jenis pergi bazar pun malas. Pergi bazar pun malas. Aku tanya bazar setiap alam kat dekat Racun Tek tu ada lagi tak? Tak tahu aku. Ni dah ada roti tak? Yalah pergi lah. Malas sebab dia ramai sangat. Nak cari parking pun susah. Itulah Malas cakap malas. Dan lah kau. Sebab bini masak lagi sedap. Tapi hari ni bini tak masak. Okey lah. Okey, sambung berbalik semula kepada topik kita tadi tu. Sebab kita ada pengalaman kan. Pengalaman. Jadi masa ini antara pengalaman dekat dalam MSL tu, dia pengalaman dia ada dua audience tau. Dekat MSL tu. MSL Championship yang kita orang jadi bukan participant, jadi one of part of the organizer, team organizing kan. Jaga meja. Jaga meja pendaftaran. Aku dah kecewa sebenarnya. Kenapa? Sebab korang dipark di situ ke? Aku cakap dengan Ika sebab kita orang ada kepala kita orang Arif Syahir tu, kita orang punya project manager. Lepas tu bawah dia ada assistant tu merangkap banyak benda lah. Dia kepala untuk production. Jadi production ni ada melibatkan stage performance punya barang dan juga streaming. So aku dalam hati aku kan, kenapa dia tak masukkan aku dekat dalam team broadcasting kan, dekat jadi marshal ke atas stage kan. Duduk kat luar je jaga. Duduk dekat kaunter pendaftaran tu lah. So aku macam cakap dengan Ika, mula-mula kecewa. Tapi bila dia orang event hari pertama tu postmortem, dan aku baru tahu kenapa. Kan? Bila hari pertama tu kita orang dipark kat situ, kita orang bukan park bodoh kat situ. Ada merchandise yang kita orang kena jaga benda tu daripada dicuri. Itu satu. Ada isu ke sebelum ni? Setiap event mesti ada barang hilangnya. Itu satu, dah park kat situ. Nombor dua, dalam kalangan kru juga ada yang tak amanah. Bila dia datang, dia masuk ambil barang tu, dia tak bagi tahu. So kira korang ni macam orang yang dipercayai lah macam tu. Itulah sebab kami tak pernah hianati kepercayaan tu lah. Itu sebenarnya bukan dipercayai sangat pun. Jadi bila bos letak kat situ, aku rasa macam aduh tak apalah, jalan je lah kan. Dia Arif ni dia bagi kepercayaan dan juga kuasa otonomi kat situ. Sampaikan dia nak masuk store tu, dia akan tanya kita orang dulu. Aku masuk dalam mana? Aku ambil ni, aku ambil mana? Padahal dia bos ni. Dia bos ni. Tapi dia tak bagi tahu lah korang yang sebenarnya you guys are policing the stock merchandise tu kat dalam tu. Dia memang mengentrust kita orang untuk mengamanahkan kita orang kat situ lah. Aku ingat itu je. Rupanya kau tahu tak, ni semua staff-staff yang lain ni, kalau ada apa-apa orang tanya kat dia, dia orang divert ke tempat kita orang. Aku kena melayan sponsor. Dia tanya, bang, kita orang ni daripada Unify, kita orang ada plan nak collaborate lah. Aku dah kena menjawab. Aku cakap, tak apa cik, tunggu kejap, saya panggil bos saya, nanti dia mai. Adalah 15 minit,
bos kita orang si Arif tu mai. Sebelum tu aku dah tai chi dah kat orang-orang lain. Dia punya assistant lah, orang ni lah suruh borak dulu sebab aku banyak kerja. Yelah, nak handle registration semua. Itu satu, sponsor datang. Lepas tu media datang. Pun pergi dekat korang juga? Ya. Yelah dah korang counter registration. Ya. Dah Counter pertanyaan. memang kau tu pertanyaan lah. Lepas tu bila post mortem, dia orang cakap department kita perform. Department aku dengan Ika perform. Tak ada komplain, zero polisi. Mantap lah. Lepas tu dia bagi satu perumpamaan lah. Kalau dia bagi seorang ni, which is kawan kita orang juga, dia ni dia boleh, tapi dia punya kesabaran tu mungkin kurang. Cakap, kalau aku letak si Sailong ni kat depan ni, nanti confirm bergaduh Kau sebut nama tak boleh lah. Kita berada dalam bulan suci, bulan Ramadan. Apa nanti kita tu? Tak, sebab si Sailong tu dia boleh melayan, tapi cara dia tu menyebabkan orang irritating ke apa kan. Aku boleh mention sebab dia okey je. Dia pun tahu dia macam tu. Bos pun memang tahu dia perangai macam tu. Jadi dia tidak diletakkan kat depan. Dia diletakkan jadi marshal. Semua orang takut dengan dia, kau tahu tak? Tahu takut. Dia kena rasa tegas sikit lah. Ya. Memang tegas. Kira macam setiap orang tu diberi kepercayaan yang teguh mengikut dia orang punya kebolehan masing-masing lah. Ya, betul. Memang betul. Mungkinlah kalau letak dekat depan, dia pula jenis yang kau tanya banyak kali pun tak faham, menyingap lah member. Itu antara cabaran dia lah sebagai ketua. Kita nak manifest bahasa Melayu dah. Menjadikan. Nak menjadikan event tu start daripada idea. Menjayakan. Tahu aku tak tahu. Manifest. Aku tahu Jadilah. manifest tu kan. Jadilah dia jadi. Menjadikan benda tu, dia datang daripada idea, datang daripada vision, yang semua orang akan ikut vision tu tadi. Yes, betul. Macam nak kenduri kan, semua orang akan tanya kita nak baju colour apa, nak pakai macam mana. Kalau aku kau rasa aku sesuai dalam role untuk department apa? Based on behaviour lah. Itulah. Kalau aku perangai macam siap. Dia bergantung. Sekarang ni event dia tu kena ada yang direction bergantung. dia. Macam Fitri ni aku rasa dia kena letak bahagian ni kot, yang tu macam kutip-kutip botol air tu. Runner. Sebab dia Saya kan terima. Dia introvert. Dia tak nak cakap dengan orang, cakap dengan botol air. Okey tak? Fit? Dia okey. Okey je sebenarnya. Sebab aku suka benda-benda macam ni yang tak melibatkan ramai orang sangat. Dia tak Tak penat otak kan. Penat fikir. aku cakap dia tak libatkan otak sangat. Cosplay datang kat kita orang, cakap kita orang nak ambil barang goodies. Aku cakap boleh. Ambil lah barang goodies kan. Selfie dulu. Tak. Ini bestnya masa event MSL tu, bos kita orang Arif ni, dia cuba nak tolong sponsor. Okay, sponsor dah bagi setahun, macam Realme sponsor event kan. Setahun dia sponsor kan. Apa timbal balik dia? Oh, dia orang nak airtime lebih dekat stream. So kita faham kan. Dia memang berhak pun nak dapat benda tu. Dah dia orang sponsor. Betul. Dan ada lagi satu sponsor, dia tak ada sebesar Realme tu. TT Racing sponsor. Tu jenama kerusi. Jamu kursi kan. Lepas tu Arif ni, dia nak tolong TT Racing punya engagement online. Dia suruh cosplay tu, korang duduk kat sini ya. Duduk tangkap gambar dengan cosplay tu, dapat sekali gambar dengan TT Racing punya kursi. Lepas tu dah lah dia orang jual barang kat situ murah. Oh ya. Yeah. Kau tahu kursi One Piece tu murah gila. Berapa harga dia? 400 kan. 400 Kursi gaming? 400-500 macam tu. Kursi gaming. Tapi dijual kalau dah hujung-hujung event ni, yang display punya, yang orang dah duduk-duduk tu, dia akan, member kita orang dapat kursi ergonomik tu daripada berapa ratus, dia dapat 3.5 macam tu. 700 kau dia dapat half 40% 50% diskaun. Aku macam gila lah. Tapi itu usaha kita orang punya KP ni, kita projek ini nak tolong sponsor ni. Dan sponsor-sponsor macam TT Racing tu, dia pergi datang kat kaunter depan tu, dia bagi boleh tak nanti you all masukkan dalam goodie bag dia orang punya flyers tu. Aku masukkan je. Tapi Unify datang lambat. Dia datang lambat, dia bagi benda tu kan. Sebab Unify dia tak laju. Dia Unify. Tengok berapa Mbps pula. Sorry lah Unify, korang tak sponsor. Kalau tak kita orang dah hype dah. Kalau nak laju kena bayar lagi mahal. Ya betul. Lagi mahal lagi laju. Tapi itu daripada ideation. Korang pernah jadi KP ke, menguruskan projek ke sebelum ni? Untuk event besar mungkin tak lah kot. Lagipun aku bukanlah seorang project manager yang profesional kan. Tapi kalau kata dalam isu-isu kecil,
Mungkin dalam kelas ke ataupun event-event company ke macam tu. Mhm. Mungkin pernah lah kot. Tapi tak adalah in the capacity of aku kena handle sampai media. Event-event aku biasanya tak melibatkan media lah. Dia melibatkan ni je. Tapi melibatkan media memang seram. Sebab bila kau melibatkan orang luar, kau kena menjaga image kau dengan baik, betul tak? Betul. Macam lah kita sekarang ni, kita tengah nak promote diri kita dekat luar. Kita meletakkan diri kita dalam kelompok media tu sendiri. So kita kena jagalah image kita. Betul. Nasihat. Tapi kalau macam event yang aku selalu pernah buat sebelum ni, tak adalah melibatkan orang luar macam tu. Betul. Kau Daus pernah? Macam aku event company lah kan. Aku buat company event kan. Before. Itulah. Tapi lah, betul lah. aku dekat dalam tu as a marketer lah. So buat campaign semua tu untuk tarik crowd datang. Itulah kerja aku. Dia jadi seronok sebab aku tak tahulah, macam aku pergi join event dengan Arik tu, dia jual vision dekat aku. Vision? Yes, vision. Okay. Isi dia jual kat aku. Dia cakap ini event first time yang kita buat 100% kaki tangan, full time dengan part time Munton. Oh, tak terlibat dengan mana-mana selain daripada developer punya orang. Dia dah ada beef dengan company sebelum ni yang dia hire untuk outsource benda ni. So dia cakap this season kita nak buat sendiri. So bila dia buat macam tu, aku dah fikir kan, ini bagus juga kan. Lepas tu dia cerita lagi kenapa dia nak buat benda ni kan. Sebab in future, instead of kita kerahkan orang, kita dah ada kaki tangan sendiri, kita boleh buat event sendiri ikut kita punya shape kan. Macam dulu dia cerita, bila dia hand over outsource event tu dekat company luar, antara requirement yang dia cuba nak implement adalah setiap kali event tu kena ada postmortem malam kan. Tapi company tu tak buat. Itulah mistake dia. Mistake besar dia. Itu mistake dia yang terbesar. Lepas tu bila dia tak buat, dah habis event, seminggu dah habis event, baru dia nak buat postmortem. Mana boleh. Boleh. Kau nak buat anything yang kau nak buat apa ni orang kata postmortem ataupun post evaluation. Kau kena do it immediately after. Yes. Sebab masa tu lah orang punya input paling fresh, dia orang paling ingat sekali. Kalau kau lepas seminggu baru kau nak buat tu, maksudnya satu, kau ambil sambil lewa, kau buat kerja sambil lewa. Second is kau tak meletakkan priority kau terhadap kerja yang kau dah buat. Kau tak ada pun nak menambahkan penambahbaikan kau punya proses in the future. And then third is kau sebenarnya dah memberikan orang kata, kau sendiri dah merosakkan periuk nasi kau. Sebab apa-apa input yang orang lain bagi seminggu selepas event yang kau dah buat tu, dia orang akan macam tak apalah, itu biarlah. Macam aku, pengalaman aku handle event kan. Bila crowd dah keluar, tutup je pintu dewan contoh. Kalau dekat dewan, debrief dulu kan. Tutup pintu dewan, staff semua berkumpul. Betul. Masa tu terus postmortem. Kalau tak puas hati apa semua, masa tu juga nak hantam masa tu. Baru kemas barang. Betul. Itu lebih praktikal kan? Ya, betul. Sebab macam ni, dulu masa aku kerja industri, aku pernah join Carnival tau. Carnival ... korang sendiri tahulah Carnival apa. Yang botak kan, dua kembar kan. So bila aku join Carnival tu, yang aku suka lah, sebab masa aku ni masih director lama, so aku tak tahu proses yang sekarang. Tapi proses yang dulu, bila aku join event ni, habis je event, kau bayangkan lah, buat dekat Stadium Perak lah, buat dekat yang tempat expo Terengganu yang macam perahu besar tu. Tak ingat nama dia. Tapi memang buat dekat tempat-tempat yang grand ni. Lepas tu bila dah tutup, debrief dulu. Maksudnya gather dulu semua orang. Kau bayangkanlah dengan staff-staff company, dengan staff-staff luar, orang-orang yang part time di hire, semua sekali duduk bersama dan bincang apa yang bagus, apa yang tak bagus, apa hiccup yang ada and everything. Itu kalau large scale. Kalau small scale pula, contoh macam aku pernah join event Comic Fiesta lah. Aku dengan kawan-kawan aku ni, kita orang memang gila buat macam booth tau. Kita orang buka booth. Daripada booth kecil, kita orang buat sampailah ke premium booth dulu. Memang sangat besar lah. Daripada kita bayar 200-300 je setahun, sampai ke 1,000-1,500 setahun kita bayar untuk kita punya fee saja. So sebab kita orang tim kecil pula, apa kita buat? Lepas habis event tu, pack up, bawa balik barang semua masuk dalam kereta, lepak mamak, borak apa yang kita buat. Postmortem lah kan. Postmortem lah, itu semua adalah postmortem. Betul. Dia jadi macam kau kata company tu tak buat postmortem, tak pernah langsung buat postmortem. Sebab apa tau? Sebab dekat postmortem ni kita nak tahu dekat mana, macam Fitri cakap tadi, apa hiccup yang kita dapat kat situ kan. Kalau kita tak buat, macam mana nak improvement untuk next event? Betul. Betul. So takkanlah kita akan, contohlah kalau kita dah buat mistake dekat sini, kita tak improve,
Next time akan jadi lagi. Maybe dia akan delay the operation. Betul. Masa MSL tu, sebab aku boleh cakap benda ni sebab dia baru-baru je berlaku. Habis je event tu, kita orang tak dibenarkan balik. Kita orang duduk round table ni. Bos cerita lah. Tadi event live stream antara dia punya postmortem ni aku ingat event live stream. Benda berlaku bukan disebabkan masalah kau. Benda berlaku disebabkan benda yang kau tak boleh nak kawal. Contoh, disconnect internet. Wah. Tengok muka aku. Blackout ke. Blackout ke kan. Sekarang ni bila Reboot disconnect, ke. bila dah internet dah tak ada, player kat atas tengah main tu dengan lag lah apa semua, dia orang shut down terus. Stream terus shut down. Oh, masa tu berlaku? Ya. Aku rasa Masa event MSL tu. Ya. aku rasa ni sebab Unify dia dah sampai lambat. Unify sponsor event tu. Dia so tak ada pemenang ke macam mana? Ada, tapi Ni kena reset balik ke game tu? bukan reset stream. Oh, reset stream. reset stream. So game tu still ongoing lah. Game tu still ongoing, tapi dia orang habiskan match tu, lepas tu ada technical stop, technical pause, lama baru dia orang continue balik semula. Yelah, takkan nak main game dengan lag macam tu. So, kau bayangkan, okay, satu ML kan? ML. So ML satu game tu melibatkan berapa player? 10. 10. 10. So 5-5 lah kan? Ya, betul. So kalau 5-5 ni maksudnya kalau technical stop 5-5 ni kena stop main lah. Yes. Ya. So kau bayangkan kalau ada satu orang tiba-tiba naik dia begini. Aku okey, kenapa kau tak okey? Aku dah bunuh dia ni, dah bunuh dia ni. biasa Macam tu. pernah berlaku macam tu. Tapi disebabkan device. Betul. Maybe sebab contohlah kalau kita main sendiri-sendiri, aku pakai iPhone 12, Gapa pakai 16. Mungkin aku punya dah outdated. Relax sikit kat situ. So lepas tu bateri dah lama, so panas jadi laggy. Ya. Macam tadi contohnya, So okay lah, mungkin phone yang diorang guna tu adalah phone yang dia spesifik. spek yang sama. Spek sama phone Realme tu. Sebab Realme sponsor. So Realme ada power tak untuk stop player from playing the game ataupun Tak ada. Tak ada kan? Jadi kita orang punya assistant KP ni yang handle production tu, dia yang kecoh lah. Pergi check internet. Kita orang Yang garang tadi tu ke? yang garang tu. Betul. Si Amtuah tu lah. Yang Fitri korang dua kenal tu. Kenal pun sebab dia famous dulu. So bila dia jadi macam tu, dia kena buat backup plan. Kan kita buat event kan memang ada hiccup kan, cabaran kan. Yes. Kena ada backup plan. Bila dia punya backup plan tu, dia tanya department production dengan booth lain. Macam kita orang booth, kita orang ambil tahu pun apa yang kat production pun tak ambil tahu pun apa yang dekat booth. Yes. Tapi bila internet disconnect, dia pergi tanya kat kita orang. Kita orang ada memang internet kita orang sendirilah. Bos bagi kan device besar modem tu. Bila dia betul kan, cakap kenapa kau orang datang kat sini? Tak tahu, bos suruh check yang kat depan ni punya. Cakap tempat kita orang okey je, tak ada masalah. Maknanya dia orang kat dalam tu lah. Dengan internet Unify ke apa ke, fiber kat dalam tu lah yang problem. Yelah, betul. Itu event kan banyak. Sebab korang kat luar tu pakai macam broadband macam tu kan? Ya. Dia pakai modem yang eksternal tu lah. Ya, tapi external download upload pun 200 Mbps ke atas. Mantap. Kejut aku. Untuk zaman sekarang ni 200 tu okey lah. Okey lah. Tak kata laju tu tak lah. Tapi ada lagi yang Ada pakai lagi. 100. Ada lagi yang pakai 100. Tapi itu antara benda yang menarik lah untuk dikongsi lah. Kita dah berapa minit tadi? Ika bagi tahu? 30 minit. Dah 30 minit kan. Untuk bahagian pertama, sebab tadi korang ada cakap kalau ada bajet, event berjalan. Kena ada bajet, kena ada infrastructure. Yelah, bajet will mean good infrastructure dan kena ada audience. Manpower? Manpower, budget semua tu. Manpower is budget. Including lah. Included lah. Dalam Kau ada budget yang cukup, kau boleh hire enough manpower. sekali dengan equipment, everything. Betul. Antara benda yang organizer nak tengok adalah korang datang kan. Yes, Crowd. betul. Crowd datang. Mestilah Interaction. Korang ada tak crowd yang pelik-pelik datang event korang? Ada lah. Dia Sibuk buat apa? nak bawa masuk makanan dalam tu. Gafa nama dia. Apa nama dia? Kau ada tak orang pengunjung pelik-pelik? Kalau kau kata ACG punya scene, memang penuh dengan orang pelik-pelik lah cerita dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Okay, let's just say event ACG ni dia lebih terbuka. Dia bukanlah spesifik untuk orang-orang yang
minat anime, komik. No, bukan game. orang yang berperwatakan alpha sahaja. So dia untuk term-term new age ni kan ada yang alpha, ada yang beta, ada yang sigma juga. Ada theta. So aku sebenarnya tak tahu apa definition tu, tapi bila aku tengok tapi- tu aku nampak banyak lah lapisan masyarakat yang bukan semata-mata orang yang apa ni orang kata dominan, tapi dia ada juga yang lebih a little bit more submissive. Itu yang keluar lagu Sigma Boy. Dan dia lebih juga terbuka kepada orang-orang yang ada ataupun ada sebab dia mudah kan untuk diadaptasi kan. So kebanyakan orang yang ada masalah like autism ataupun Down syndrome pun ada juga melibatkan diri dia orang dalam scene SCG ni. So aku bukanlah nak kata orang yang ada masalah mental challenge ni pelik, tak, tapi bila dia punya orang kata interaction dia tu, jadikan macam interaction dia tu macam kau expect untuk orang ni bercakap dengan cara yang normal, tiba-tiba the way that they respond is out of the what you expected. So dari situlah aku boleh katakan benda tu macam dia jadi satu environment yang pelik. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tolak tepi lah, like orang yang mentally challenge ni, ada juga kau masuk toilet, tiba-tiba kau nampak perempuan masuk toilet tu kencing sebelah kau. Kan sebenarnya you know, dia adalah seorang lelaki. Transgender. Benda-benda macam tu. Bukan transgender, dia panggil crossdresser. Crossdresser. Okay. Crossplay lah, dia panggil crossplay lah. Crossplay. So the term is crossplayer lah. Oh tu yang dia cakap daripada alpha, beta sampai ke zebra. Ya betul. Okay, Sampai faham. alpha dan omega sekali lah. Okay. Patutlah dia ada macam-macam jenis. Disebabkan benda macam tu lah. Ini untuk part pertama lah. Sebab kita akan sambung di part kedua, yang mana kita akan borak macam mana kita boleh bawa industri penganjuran majlis ni, event management ni ke tahap yang seterusnya, especially untuk game dan juga e-sport. Permainan video dengan e-sport lah. Nanti kita sambung pada bahagian kedua. Anda kini sedang mendengarkan podcast Betul-Betul Tak Betul bersama 3 orang co-host saya. Saya Ghafar Nawi, kita ada Firdaus Damawi aka Divus, kita ada Fitri Anas aka Tri, dan kita jumpa kejap lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Alright, ciao.